What's up guys? Okay, so hari ni dah lama tak buat travel vlog kan. So hari ni aku nak buat travel vlog hiking, dalam hiking. So maybe aku nak pergi Frame sebab asalnya nak pergi dekat yang KL East Park, tapi macam dah lambat tu, dah pukul 9 2 minit dah lepas tu sebab aku book pukul 9. So let's try lah kita pergi ke Frame. Frame ni tempat yang hutan Cendawan. So let's go. Guys, dah sampai kat Frame, Taman Hutan Kepong. Tapi kat sini tak boleh fly drone lah. Sebab kat sini signature dia yang aku pernah perasan lah, fly drone lah. So tengok daripada atas dulu, macam pokok-pokok cendawan. Tak apa, kita akan pergi ke luar taman hutan ni, and then kita fly untuk kita dapatkan view drone. So kita jalan-jalan dulu kat dalam Frame Kepong, Taman Hutan Kepong ni, dan kita tengok apa ni. Let's go. Okay, so kat sini parking pun luas. So ada tapi kat sini kena bayar RM5 lah. So it's not free. So kita dah RM5 lah. So let's see if the RM5 is worth or not. Let's go. So ni dekat tengah-tengah. Tak tahu nak pergi sana dulu atau sini dulu. Tengok macam ramai orang pergi sana. So pergi sana. Sini macam banyak orang jogging guys. Okay, sekarang ni sini ke sini. Tapi tak tahu dekat mana yang skywalk tu, yang macam cantik. Okay guys, yang depan ni aku rasa tasik je. Yang skywalk tu belah sana tadi, yang kita tak pergi tadi. Tak apa, kita tengok sini apa dia kat sini. Wow, boleh lah kasih tu. Okay lah, track jalan dia pun proper. So tak ada mencabar sangat. So kalau korang yang baru nak start hiking pun ok je. So mana pokok cendawan tu? Mana yang pokok view macam dekat atas cendawan tu? Itu pun buka juga. Tunggu kayu lah. Aku tak tahu guys mana main redah je. Seperti sungai kering, kemarau ke? Footage Osmo pula. So guys, aku ada bateri lagi separuh je ni. So yalah, boleh je rakap ke phone, tapi saja je nak pakai Osmo ni kan. So aku akan optimize footage Osmo ni. So aku akan lari lah. So get ready guys. Ada jabatan, tapi masih tak jumpa lagi skywalk tu.
Okay, so ni kaki api walk. So aku rasa harga lain ke? Oh, so kena buat bayaran. Ni macam nak hujan guys. Tahu tak? Habis masa berapa minit guys bawah tu. Kenapa tak buat just bayar macam biasa je, nak kena booking online lah. Payah. Ada surau. Oh. Tadi masuk. Tak apa guys. Jadi macam ni. Naik kot. Tu yang nasi. Habis sudah Anja? Ini tempat sini seorang-seorang. Habis sudah. Yang nasi sini tu guys. Buat beli sini. Buat sini seorang-seorang. Hiburkan diri seorang-seorang. Kita dekat level 3. Dah shift misal. Okay, orang pakai tadi dah kah? Oh, 3. Okay, not bad. Ni last ke? Ada lagi 2 guys. 2 lagi. Watch your steps. Guys, hujan lah guys. Halang ni. Okay, dah sampai kat platform ni. Ui, gaya kan? Adakah patut kita masuk hujan? No way man. Dah bayar RM15. Ini modal. Bukan korang sponsor. Kalau korang sponsor boleh lah ke? Tak agak. Dia penuh kalau sponsor kan. Okay, kita akan teruskan guys. Hush. Tadi panas bagi tadi. Hush. Banyak masa habis kat panjat-panjat ni kan. Tak, aku kalau tak pegang phone laju je. Aku sebab pegang phone yang gayat. So kena hati-hati. Aish. Okay, lagi. Samat ni. Aish, naik 2 lagi. So kalau hujan kena hujan kena duduk kat pondok tu lah. Apa lagi? Jom. Aish. Aish. Apa durian ke? Aish. Di tangga ni penyeram tau.
Sebab kalau phone terjatuh, oh akbar. Bunyi-bunyi sini. Aku tengok kat YouTube, kat IG, macam chill benda ni. Lagi seram tak? Mana pergi KL? Wow. Goyang kan? Kekar. Hash. Benda ni kalau angin ribut boleh survive ke? Yang boleh tahan ke? Ni kalau aku kita dah 50 meter aras laut tapi kalau lah hujan angin ribut ke kan, gayat aku atas ni. Ni atasnya di mana? Just view lah kot. Okay, itu kalau bayar RM15 kot yang nampak menara atas. Tak apa, sebab aku tak bayar tadi. Malah aku nak pergi KL je. Okay guys, tu view Tasik. So aku bawa korang jalan-jalan atas ni guys. Kau yang tak, sebab aku dah biasa bawa beg berat. Bila aku bawa beg ringan macam ni, aku rasa macam something wrong. Dia bukan masalah licin tau. Tengok dia bunyi-bunyi macam tu, rasa nak jatuh. So kalau aku tak pergi sini, patah balik ke? Nice. Okay, ni 50 lane apa semua lah. Kalau kau bayar RM5 kau naik ke atas lah. Tapi kalau tak bayar, mungkin terus je kot. So, see you. Kenapa tak buat jaring kat bawah tangga ni? Ni bukan kuat. Dia gayat. Bukan gayat badan tau. Dia aku gayat sebab aku pegang phone. Aku takut jatuh. Dia aku always fikir kalau macam ni kalau phone jatuh. Kita dah boleh beli. Kita. Okay, tengah queue. Tunggu. So, aku fikir nak buat borak dengan korang kat atas ni. Dia tak ada borak tu. Tak ada fikir. Aku tak ada fikir nak borak apa pun. Nak? Atas semua ada aircon view kat. Kita naik atas tu. Cantik. So guys, aku bawa korang naik hujan-hujan. Aku rasa tak ada lagi konten naik free ni yang kepit rasa hujan. Aku buat untuk korang. Macam panas. Hei, nak nangis lah. Okay. Ni.
Eish. Itu mana kau? Okay, Tower 6 aras ketinggian 30 meter. Yang tu 50 meter. Itu mampus. Okay. Oh. So mana KCC? Tak ada pun KCC. Tak ada pun view KCC. Eish. Eish. Oh. Kat tu. Wish. Nak turun nak keseram. Okay. Saya turun guys. Oh, memang. Jangan salah step. Syahim. Tek tamat. Sini. Okay. Eish. Oh. Okay. Kita juga pakai. Oh. Ash. Nak bebe ke dia tengok ni. Nak bebe dia buang manfaat. Dia buang geluh. 还有下雨吗？Udah gede ya. Udah pasti. Kasihan kan? Oke, ini sama dia. Merah-merah. Depan. Jadi konten. Shalom. Weish. Gak kayak habis istirahat orang diambil kamu.
Okay, dah habis. Rasa macam aku dah kena scam lah guys. Mana pokok yang macam cendawan tu kan. Aish, RM20 aku habis itu hebat, kena tipu. Tak ada pun nampak yang macam cendawan tu. Aish, ni ke? Pokok je. Dah panas lah ni. Tapi Timnas pun tak lah. Dia fikir activity lah orang. Guys, kita dah masuk lah. Dia kata kawasan free. So tak dapat lah tengok pokok yang cendawan tu, yang selalu dekat apa, IG tu. So literally macam kena scam lah. But it's okay lah, tak apalah. Dan naik dekat yang nama tadi pun, Canopy Walk pun boleh lah. Still rasa tak puas hati. Tapi macam mana, so maybe ni je kot untuk video kali ni. So guys, kalau korang suka video macam ni, mungkin lepas ni aku akan buat jalan-jalan kat Tasik Kepong tu ke, ataupun mana-mana bukit pergi ke. So let's see. So aku upcoming November ni aku akan ada satu projek vlog international ya. Negara mana? Europe. So kat Europe. So kalau korang nak collab ke, atau korang nak sponsor apa-apa ke, letak iklan ke kat vlog aku yang akan datang, korang just contact lah aku dekat IG ke apa, then let's discuss. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa like, share, subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.